Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Lama kita tak bersiaran. Hari ni Amo nak tunjuk perkembangan pecah koloni Amo sebenarnya pergi kursus pecah koloni hari tu. Jadi Amo nak tunjuk ada 6 semua berpecah koloni dalam masa terdekat ni, sebulan 2 bulan lepas. Dan Amo nak tunjuk perkembangan dia hari ni yang 5 dulu 5. Sebab satu lagi tu baru seminggu. Jadi Amo tak si buka lagi dia punya mini lock dia tu. Ni spesies yang Itama, ni semua Itama lah. Pertama ni muncung dia nampak kurang galak lah, tapi kita tengok dala dia macam mana dah. Propolis nampak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencari, ada telur sahabat. Ini telur baru, nampak ni. Telur kalau sudah bersusun gini, berlapis-lapis gini, maknanya berjaya lah, sudah ada ratu. Kalau telur dia merata sikit-sikit, sebiji, 2 biji, sikit biji, itu bukan telur ratu dia. Itu telur yang ditelurkan oleh pekerja, yang mana akan tetap menjadi penjantan. Tapi ni nampak dia bersusun. Bila dia bersusun membentuk lingkaran gitu, maknanya itu sudah ada ratu lah. Okey. Ni. Okey, alhamdulillah, insya-Allah ni jadi. Kita tutup balik. Ni. Kita tengok yang seterusnya. Yang kedua. Okey, hak tu ibu dia, pekerja dia tak ramai nampak. Hamba harap pekerja dia tak mati sebelum telur baru tu menetas lah. Kalau tidak hamba kena letak tukar dengan sarang lain. Okey, ni yang kedua. Hamba letak dalam batang kelapa sahabat ni. Batang kelapa ni bila kita select ambil yang tua, dia tahan lama. Ni kerja dia ramai sikit ni rasanya. Tengok ni berkeliaran ni. Ramai. Tengok sahabat. Kita lari sikit dulu. Kalau tidak kita tak boleh nak record dia. Dia suri handphone pula dah. Tengok deh. Nampak tu sudah telur ada bersusun. Alhamdulillah. Okey, kita kira jadilah ni. Jadi ni alhamdulillah. Jadi kita tengok yang ketiga. Kamu sudah diserang bertubi-tubi oleh kelulu. Okey. Yang ketiga. Ni kita buat tunggu ni dulu. Ni berat sikit. Satu tangan pegang handphone, satu tangan buat kerja ni. Biasalah sahabat. Kita akan letak bawah dulu. Bismillah. Ni tak nampak ni. Ada juga ni, nampak ni. Bawah tu, okey. Nampak ni? Alhamdulillah. Okey, cepat. Yang ketiga. Ni kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat ni juga hamba letak dalam batang kelapa sahabat. Kita bongkar macam tu dulu. Yang keempat. Bismillah. Ada juga telur sahabat. Kita zoom sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Tu dalai tu. Tu. Nampak tu telur. Tak boleh nak fokus, tapi okey ni alhamdulillah. Tak boleh lama ni sebab diserang oleh kelulu. Yang terakhir ni. Yang terakhir sarang ni. Yang terakhir ni, bismillah. Tengok ni. Juga dalam batang kelapa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada telur, nampak? Okey, cukup. Hamba telah diserang sahabat. Okey. Macam itulah sahabat. Selepas pergi kursus, peratusan berjaya dia tu naik mendadak dah. Hamba pecah koloni ni 5 setakat ni sudah berjaya. Okey sahabat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.